Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning mas bro. Apa nak buat pagi ni? Saya nak tengok luka. Air masam dah sampai. Kalau tak tengok takut ada udang yang dalam dah terperangkap kat dalam tu, mati pula dia jadi nak kena tengok lah. Umpan yang saya gunakan hari ni ruby dan juga ikan mackerel. Umpan lain tak ada ni. Ini saja yang saya gunakan. Okey, jom kita gerak. Mantap. Macam ada bunyi. Tu dia. Ada seekor. Harapan musuh bangsa ni. Ada. Ingatkan air masam ni dah tak ada. Mana hilang kau? Ada bunyi. Ada bunyi. Padat punya dia bang. Alhamdulillah. Apa dia mantap? Ahok gasak kelabah. Wah. Banyak. Walan ni. Wah. Tenggalan cantik tu. Main jaling lah. Boyo. Main jaling. Kanina ya. Ini air belum perlahan ni. Nanti air perlahan lagi ya. Wah, lagi air turun habis lagi siap. Buat air jaling lagi mau. Ambil, tu pergi ambil. Boleh? Kau main jadi. Lalu tak jadi. Nanti gua tengok gugur dulu. Taruh tepi sana lah. Gugur tak ada barang. Ini gua pakai. Itu pun gila. Oh yo. Ayo. Aduh, air dalam air. Macam ada. Ada sepik kuning. Ada sepik kuning kat dalam. Air dalam lagi. Tapi nak kena tengok juga air ni memang tak kering ni. Tu dia. 1, 2, 3. Baru mantap. Alhamdulillah. Nakkan duit tadi. Bukan. Baru mantap. Nampak badan udang. Nampak badan udang. Ada udang tapi tak banyak. Menjaring je kau-kau ni bang. Tengoklah ni Kang sempat try sekejap. Yang penting 2 ekor sadu. 1 dan 2. Baru mantap. Alhamdulillah seekor. Air syari cantik tapi tak banyak pun. Sepik kuning. Air cantik tapi tak banyak bang. Aduh mantap. Seekor kecil. Biarlah kau hidup kat dalam. Macam ada. Adalah 2-3 ekor. Tak berumia lah bang air masam ni. Macam nak pergi menjaring pula lepas ni. Udang tak seberapa. Jadi kita simpan tenaga. Tu dah 1, 2. Penuh mantap. Macam ada bubung. Alhamdulillah. Ada yang mati lagi. Ada yang mati pula. Dah lama spot ni tak ada masuk ni. Tiba-tiba pula. Tapi itulah. Macam-macam dah yang mati. Dia sepit bang. Sepit bang. Tu dia.
Oh, ini mati. Terbunuh di tempat kejadian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor sadu bang. Padu mantap. Jaring hanyut kejap bang. Laju lagi air. Hanyut sini sampai matanya dia. Okey, siap. Tunggu sekejap, tengok ada barang tak. Tak boleh jauh ni, kita nak sampai jambatan. Macam dah ada langgar-langgar tu. Akan kita tengok. Sekejap je ni. Tadi tengok luka, dia try sekejap sebab ada orang nak kelabur. Dia tak nak ambil orang lain, nak ambil dengan saya. Ada hajat, jadi kita kena carikan. Kan kita tengok siapa dia orang ni. Baru mantap. Oh, ada man. Ada. Ada. Kan dah kena. Dah kena. Waduh mantap. Tenggalan pula man. Tenggalan kecil jadi lah. Benar mantap. Okey bang, dapatlah sekali labu. Dapat sekali labu. Dapat 2 ekor. 1 tenggalan, 1 kelabau. Pagi tadi tak sempat nak nganyut sebab nak tengok luka. Luka pula tak berapa nak berhasil. Ni kita bagikan, ada sahabat saya tu dia nak teringin nak makan katanya. Okey, padu mantap. Nasib baik tak kumpau lah. Ini buat tajuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, dua lagi, 13, 14, 15, 16,
Try 17 mata. 16. Oh, lembik tak boleh. Itu je lah kita try. Aduh, mantap. Ini je hasil bang. Alhamdulillah. Saya nganyut tu memang nak cari ikan abang ke? Ya, betul ni? La ilaha illallah, tak percaya. Ambil ikan tu, saya pun nak balik. Dua ekor ke ya tak? Ada air batu bang? Ada. Batu. Jeli tu boleh kot, okey kot. Boleh lah, bukan besar kan? Orang berhajat, saya mesti carikan. Ini bapa orang kalau awet lagi lah saya carikan. Aduh. Muat, apa buat naik tak? Buat naik senang. Dua lagi. Ha? Dua lagi ke? Tu dia. Oi, besar. Ni nanti nak masak dia, abang potong kecil-kecil ni. Oh, dia duri banyak. Dia tulang banyak. Tulang banyak. Jadi potong kecil-kecil macam ni. Kiri kanan. Jangan potong habis. Sampai kat tulang ni lah. Lepas tu goreng. Goreng Buat 3 rasa. Ini kelabau. Ini tenggalan. Pun sama agak. Ini anak-anak dia. Boleh goreng. Okey? Padu mantap tak payah. jangan. Tak payah. jangan. Ambil, tak payah. Tak payah. Ambil je orang nak makan. Tak ada hal lah. Ambil je. Sama. Tak ada hal lah. Doa tu dia penting daripada hasil tu. Yang penting dapat hajat sebab hajat tu. Potong ni 1 cm. Kasih dia putus dia punya tulang tu. Memang yang kecil-kecil yang laut punya tu. Itu buat sambal 3 rasa. Nak buat beku. Okey bang